外面其实我们得到很多是外面来的 sponsorship，就是像蔡云啊，像庙啊，他们会有时候会给我说我要几个10个20个，就给他名字，就班主任那边就会帮我找出来10个20个名字，我们就 send 过去，就会拿到。钱方面我这边会出掉，所以有时候100有时200，最多500块一年哦，所以用不完的1年的话，discipline， 其实 discipline 的话就先有老师们先班主任还是老师们先解决不到了，他会来找我，先去给 discipline。badan discipline 才来找我的，因为现在的老师都不能打人，不能打人的我是打人的，所以早上你看到我是打人的所以很多时候都是我在处理这个纪律的问题。说话我们纪律是没有问题的。Keselamatan murid，OK， 再给你讲Keselamatan murid，Keselamatan murid 就是你一直要看有什么问题，学校有什么问题。像我们学校我们有 group advance，group advance 是否其实是 group advance 是否我的全部的老师都在里面。Untuk saya Melayu deh. Untuk sekolah ni saya ada banyak grup WhatsApp. Salah satu grup WhatsApp, grup aduan. Grup aduan jadi cikgu kalau ada masalah keselamatan berkenaan kerosakan ada apa masalah yang akan mendedahkan keselamatan dia akan gambar dia masuk dari grup. Jadi kita tak ambil, kita akan tengok dan kita akan buat tindakan seterusnya. Macam pagi ni kelas 5C. Kabel dia jatuh. Rasa budak tarik tu. Jadi cikgu masuk dari grup tu. Dan kita akan tu bekerja dibuat settle dah pagi ni. Jadi apa-apa kita settle dalam learning kita main dengan teknologi, kita main dengan kena guna lah. Jadi cikgu saya pun okey, dia boleh buat ke semua. Ya. Okey, soalan satu. Ada masalah apa? Ada. Ya. Kebajikan macam kebajikan kajian dia akan juga menitik beratkan kebajikan murid. Seperti dia kadang-kadang dia akan sebab kita sekarang kita ada sistem IDMI. IDMI tu dia maksudnya dia semua detail murid dia ada kat dalam. IDMI dia akan link dengan ibu bapa. Jadi ibu bapa kadang-kadang dia pertukaran kerja ke, pertukaran gaji ke, semua dia kena update. Kalau dia tak update, yang tu masalah dia, bukan masalah kita. Jadi kajian dia akan ambil data dalam IDMI, dia akan analisis dan dia akan bagi. Kalau saya tak silap 1,300 lebih, dia akan bagi untuk murid yang dia kira miskin tegar tu. Jadi murid akan dapat RMT, dapat susu dan dapat duit kuang. Duit kuang tu setahun 100 yaya lebih. Tapi lama juga lah dapat. OK。学校是如何处理学生纪律问题，确保学生遵守校规，拥有良好品德？这个我讲了吧。Nah,所以其实我们untuk disiplin sasiah murid kita kena sentiasa buat peringatan kepada murid. Macam balik tadi, budak dia tahu apa yang berlaku, tapi kita mesti buat peringatan. Sebab saya tak ada kat sekolah lebih kurang dah bekas bulan, sebab saya kat luar. Banyak aktiviti saya keluar. Jadi budak dia tengok saya tak ada, dia sedap lah. Rambut passion jalan ni. Saya balik, saya tegur tu. Dia takut lah. Jadi kita padahal kerja ni bukan kerja PKM, kerja semua cikgu kena buat. Semua cikgu untuk layak untuk menegur murid, untuk nak bertingkatkan disiplin murid. Macam sekolah kita, semua cikgu pun ni dia dah tahu dari tahun 1 hingga tahun 6 rambut mesti pendek. Tak boleh simpan kuku apa semua dia tahu. Tapi saja dia sengaja nak melawan, nak melanggar disiplin sekolah. Ya. Okey. 身为学校副校长，在管理学生，尤其在纪律、出席率和福利，面对最大的挑战是什么？最大的挑战，出席率kita masuk kepada kehadiran dulu ya. Disiplin rasa tak masalah besar. Disiplin sekolah kita masih terkawal. Kita tak ada kes disiplin yang teruk. Untuk disiplin adalah kita dah cam budak mana-mana yang dia ada disiplin kes besar. Jadi sentiasa di dalam pemerhatian kita. Untuk kehadiran kita tak perlu apa. Sebab kehadiran yang tu depends pada kerjasama antara ibu bapa dengan pihak sekolah. Ibu bapa kalau dia tak sihat mari anak mari, kita tak boleh bayar apa. Ya. Saja saya minta untuk guru kelas kalau murid tak hadir tanya khabar. Apa masalah dia tak hadir. Dan kalau cikgu tengok untuk kehadiran untuk dia ada amanat. Amanat pertama, kalau murid tidak hadir 3 hari berturut-turut, kita boleh keluar surat amanat pertama. 10 hari berturut-turut kedua, amanat kedua, dan 10 hari kemudian berturut-turut amanat ketiga. Lepas amanat ketiga, dia boleh keluar surat kantong. Tapi sekolah kita saya tak buat sebab kita nyanyuk budak. Dia buat tu sebab semua surat amaran yang kita buat merupakan surat lawyer, bukan surat sekolah buat diri tu. Surat dalam sistem. Dia IDMI tu satu sistem yang besar dan kita boleh masuk je. Kita nak cetak nak apa, dia boleh direct buat surat kita, dan yang tu merupakan surat lawyer lah, surat yang sah di sisi undang-undang. Mahkamah boleh guna punya. Tapi kita tak keluar. Saya keluarkan surat. Dia akan dia ada apa? Tertinggal kat dalam sistem tu padahal cikgu kau dah sudah. Dia pernah menerima surat amanah pertama. Dia pernah menerima surat kedua. Dan kes salah laku murid. Sebab sekarang pun kerajaan menegaskan hukum. Kita nak tuliskan kes salah laku murid. Dia pun budak tu dia tak bawa tak atas kerja sekolah kau, dia ambil. Dia bully secara ringan, dia kena tulis tapi kita tak buat. Sebab kalau saya buat, saya tulis. Sampai mendengar, cikgu mendengar dia akan nampak, oh budak ni masa sekolah rendah dia pernah buat kerja-kerja gini. Kecuali kes berat lah. So far kes berat saya tak banyak. Okey. Kalau kita tengok di
PPT di daerah Tanah Merah, Yok Cheng satu-satunya sekolah yang dia orang nak tengok lah. Okey. Okey, kita tengok apa tadi. Kehadiran kebajikan murid. Kebajikan murid tak ada masalah. Kebajikan murid kita sekolah Cina kita banyak mendapat sumbangan dari luar. So kita you all akan nampak terutama murid miskin dia nak rebut untuk masuk sekolahnya. Apa sebab kita akan bagi dia orang secara itulah sepenuhnya kalau boleh. Untuk duit ni saya kontrol juga sebab cikgu sekolah dia kena tulis laporan duit ni berapa dia dah bagi ke. Dia kena buat laporan pada saya tiap-tiap tahun. Sekarang saya nak tunggu duit untuk yang 500 tak sampai. Malam ni saya dah dapat duit tu. Jadi besok saya akan agih pada cikgu kelas. Yang tu saya tak silap saya ada 10 orang murid yang dapat. Yang RM200 untuk bulan lepas. Yang tu tak agih habis ni cikgu kelas tak main ambil dengan saya. Semua ada kat saya semua. Okey. 学校曾举办哪些活动和计划培养学生良好品德、价值观、合作精神？你们都懂吧？Membentuk sasiah yang harmoni, semangat kerjasama kalangan murid. Kalau untuk badan pengawas, ketua kelas dan perpustakaan, kita ada satu camp tiap-tiap tahun, awal tahun untuk nak buat. Yang tu dia nak bimbing untuk camp kepimpinan lah. Dan contohnya dia ada lah kerjasama kat dalam tu. Ya. Untuk yang sasiah murid, yang tu sasiah dan nilai murid, nilai murni, yang tu jarang sikit. Kita kadang-kadang kita harap untuk orang luar yang dia nak datang secara sukarela, ya betul, sukarela, dan kita kena fleksibel dengan masa dia. Bulan lepas ke bulan 4 ada satu yang dia datang buat ceramah, dia datang nak dia buat untuk semua. Dia bagi 2 slot, satu slot untuk satu slot tak dua, dan semua boleh kita buat kat Evan. Dia kan adalah aktiviti dia untuk nak tingkatkan semangat dan sasiah murid. Ya. 作为学生行政人员，你对未来基层教师的什么建议？希望让他们将来能够成为优秀的untuk harapan kepada murid dan cucu. Sebab dari cikgu ni saya dia merupakan satu cabaran besar. Dia bukan kerja cikgu, bukan hanya mengajar. Saya cakap terus cikgu bukan hanya mengajar. Banyak yang cikgu kena tengok macam okey, saya baru balik dari MSK Kelantan ke MSM Satu Malaysia untuk tandingan bola keranjang. Kat sana saya tak ajar. Siapa saya pengurus pasukan, apa yang saya buat? Budak bangun pukul 5 sikit saya budak bangun pukul 5.30, saya pukul 5 bangun nak siapkan sarapan. Kerja saya tu, siapkan sarapan, suruh budak bangun, mandi, tukar baju dia, cuci baju dia. Yang tu saya kat luar. Lepas cuci saya sidai baju. Sidai kita simpan baju. Lepas tu jaga disiplin dia. Kat sekolah pun sama. Saja kita tak bagi dia makan, tak cuci baju dia. Tapi setiap prosedur yang kecil kita kena tengok secara halus. Budak kalau kita mengajar, kita tengok dia biasanya dia kalau dia teruja, tapi hari tu dia onyok tanya apa mana hari ni. Jadi pada saya tanggungjawab sebagai seorang cikgu bukan semudah itu. Budak tak ada duit nak makan, kita tengok kat kantin. Dia merayau, kena tanya, kenapa tak makan hari ni? Oh cikgu saya tak ada duit. Jadi apa pendapat? Kita pinjam duit pada dia. Kadang-kadang dia bayar pun. Kadang-kadang saya cari kau mana duit tu? Oh, soalnya dia ada alasan dia tu. Saya ingat bukan apa. Tapi kan tengoklah keadaan murid. Ada yang kalau okey, saya minta dibayar juga. Kalau tak okey, banyak cabaran cikgu. Sebab kita bukan uruskan untuk murid saja, dan sekolah pun banyak aktiviti yang kita kena terpaksa buat sebab yang tu arahan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Macam kalau cikgu Kati tahun ni saja dia ada ceramah 5 minit kes buli, ceramah 5 minit disiplin, ceramah 5 minit dadah anti dadah, keselamatan sekolah, apa dia ada 5 saya tak silap. Tapi masalahnya kita tak ada masa nak uruskan, nak buat ceramah. Yalah 5 minit banyak tak masuk dan cikgu kena sediakan. Tapi sekarang kita tengok bahawa kita berada di dunia teknologi moden. Kita ada multimedia banyak, Facebook ke, WhatsApp group ke. Jadi banyak bahan yang kalau saya tak sempat nak buat kat sekolah, saya transfer dia menjadi satu PPT ke. PPT kita ada flipbook ke, atau kita buat video kecil ke. Video kita guna PPT je, ada transfer dia pergi ke tu. Okay. Jadi semua ni kita masuk dalam Facebook ke, masuk dalam WhatsApp group ke, kita masuk je dalam tu. Dan ibu bapa secara tidak langsung dia akan baca juga apa yang kita nak sampaikan. Kita berada di dunia teknologi dan kita mesti guna teknologi ini. Bukan saya pun tak modal dah, ini anak murid saya. Dan kita mesti berjalan mengikut zaman lah. Bukan bahawa komputer para teknologi ini susah, saya tak belajar. Tapi tak, kita kena buat. Saya kalau saya buat minit bersyarat, depan bersyarat saya kat sini saya tulis terus dalam Google Word. Jadi kita cepat. Habis bersyarat saya boleh hantar laporan terus. Sekarang semua keadaan kalau ikut dia semua dia nak OPR, one page report. Dia nak one page report, kita nak kena hantar pada PPT ke kementerian, dia nak ada semua. Sebab yang tu memerlukan evidence. Kita buat tangga kita cakap kita buat tapi mana evidence dia?
Nah, yang tu je lah. Anak apa lagi nak tanya? Kalau nak tanya bidang ham, dia memang luas. Sampai ada tandas, saya jaga tandas kawasan sekolah. So, saya kena peka pada setiap lokasi, setiap sudut kat sekolah. Jadi setiap sudut pun kadang-kadang budaknya nak tipu, dia tak boleh tipu saya. Sebab saya tahu bahawa tempat ni ada apa, tempat tu ada apa. Saya tahu semua. Kekurangan. Nak cari bahan, tak jumpa barang, saya mesti tukar. Sebab store pun saya, yang tu saya simpan semua. Bilik saya tu, sebab dia tengah buat amari. Kalau tak amari, banyak barang dia tengok. File-file tu. Sebab ham dia memang berkaitan terus pada murid dan berkaitan terus pada keselamatan yang dicakap keselamatan, keselamatan. Dia ada 3K ya. Keselamatan, kebersihan, kesihatan. Kemarin ada doktor datang untuk nak cocok untuk tahun 1 dia. Dan tu 3 orang sebab yang tu tinggal. Ini ada 2 orang dia tak cocok. Minggu lepas ke minggu sebelum tu dia ada doktor gigi. Minggu lepas kan dia doktor gigi. Doktor gigi. Mana dia kata doktor gigi. Yang tu pahala saya juga. Dia nak cek gigi murid. Tapi saya ada bawah tu saya cikgu saya yang uruskan. Semua cikgu yang uruskan. Saya jadi ada apa-apa dia akan lapor pada saya bahawa yang ni hari ni nak buat apa itu. Walaupun saya kat Penang tapi kita dah ada WhatsApp je. Saya sini cakap dengan cikgu ke semua yang bawah saya tukar kebun kebesaran sekolah dan tu pengawal keselamatan, dia orang tahu ni ada apa-apa dia akan masuk dalam dulu atau WhatsApp personal pada atau phone pada saya. Dan tu sebab bidang saya meluas, kita kena tengok semua. Dan kalau ada pergi tengok tak masa bersurai murid tu masa nak balik sekolah tu, yang tu pun ada saya tapi saya tak ada nak tu banyak kerja saya. Jadi cikgu bukan hanya cikgu lah, banyak lagi kena belajar. Yang dulu baca kat IPG hanya teori saja. Lepas keluar IKG, dia satu karya yang lain yang mencabar, yang nak cikgu untuk nak menerojai. Okey, mak cikgu ni mak cikgu. Nah, saya belajar tentang 东西还是要看好分。Kita merupakan dia orang cakap nila nyawa dia panggil apa? Saya lupa kata dia. Yang nila nyawa dia dipakai. Saya kalau pas saya tak ada kat sekolah, kalau pas memang saya kat luar saja. Saya pergi belajar ke pasal saya jumpa orang. Okey, apa ada apa-apa nak cari saya boleh. Terima kasih. Saya nak buat hidup solusi. Wahai Allah. Terima kasih. Terima kasih.